Pada suatu masa dahulu, Nabi Soleh diutus oleh Allah kepada kaum Thamud yang tinggal di lembah berbatu. Baginda menyeru mereka agar menyembah Allah yang satu. Kaum Thamud sangat hebat membina rumah daripada gunung, tetapi mereka menjadi angkuh dan lupa kepada Allah. Nabi Soleh tetap sabar. Baginda terus mengajak mereka supaya kembali beriman kepada Allah dengan penuh kasih sayang. Namun, ramai yang tidak percaya. Mereka ketawa dan mengejek seruan Nabi Soleh dengan sombong. Lalu, Allah mengurniakan mukjizat seekor unta betina yang keluar daripada gunung batu. Unta itu menjadi tanda kebesaran Allah. Setiap hari, unta itu minum air di mata air bergilir dengan manusia. Semua hidup aman selagi mereka menurut perintah Allah. Namun, tidak semua kaum Thamud beriman. Ada yang berani menyakiti unta mukjizat itu. Mereka melanggar perintah Allah dengan sombong. Dengan hati yang keras, mereka membunuh unta itu. Langit menjadi muram dan bumi seakan berhenti bernafas. Nabi Soleh menasihati mereka, kamu akan mendapat azab setelah 3 hari. Namun, mereka masih tidak mahu bertaubat. Pada hari ketiga, bumi bergetar kuat dan suara petir bergema. Kaum Thamud pun binasa dengan azab Allah. Nabi Soleh dan para pengikut yang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka meninggalkan lembah itu dengan penuh kesyukuran. Kisah ini mengajar kita supaya sentiasa taat kepada Allah dan tidak sombong. Allah sayang orang yang beriman dan sabar. Assalamualaikum. Bagaimana kisah tadi? Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Banyak pengajaran daripada kisah tersebut. Jadi adik-adik, kita akan bertemu lagi untuk episod seterusnya, kisah Nabi-Nabi.